sepotong cerita ni kan julia atap kan. Julia atap ni atap rumah kan. Lepas tu ada julia atap. Di julia atap tu dia ada kayu yang menghulur ke pintu. Syarat dia pertama kena cari kayu pertama yang menghunjur ke pintu. Pintu depan, bukan pintu belakang. Pintu tepi tak jadi. Nak pintu depan. Dengar ambil petua. Dia petua tuan-tuan jadi tuan-tuan. Tak payah beban duit tuan-tuan. Tak payah beban duit. Tuan-tuan ikut petua sahaja. Tak payah duk rukiah-rukiah jampi-jampi apa semua, tak payah. Tak payah berjampi, tak payah rukiah. Tuan-tuan ikut petua sahaja. Cepat jadi tuan-tuan. Banyak tempat cepat jadi. Rumah kita di depan tu dia ada atap perabung. Di jurai atap tu dia ada kayu kan, kayu kuduk kan, kayu alang getah tu, depan tu kayu alang getah tu kan. Ambil yang betul-betul dekat dengan pintu kan. Orang tua-tua tu tak buat rumah menghalang ke depan pintu, dia buat tepi pintu, betul-betul tepi pintu, sama ada pintu belah kanan ke tepi belah kiri, tak kisah. Betul ambil cara yang apa saya ambil, tapi syarat kena tahu nama tuan tu kena tahu nama dia bin Mok bukan papan cantik kan. Perabung dia ada ni, perabung kita tu kan ada kayu kan kat perabung tu kan. Alang getah perabung ni kuda-kuda. Di kuda-kuda ni dia ada alang getah kayu ni nak paku ting ni. Jadi terima kasih bagi love saya lah. Jadi capi depan tu saya potong sikit lah, saya ambil, tapi syarat mesti tahu nama tuan rumah tu. Maksudnya orang yang belah hantu raya tu bin mak dia. Tuan-tuan ajak faham, kali kasau ajak ajak. Macam mana nak ajak dia? Contoh nama dia Maniam bin Fatimah. Contoh Maniam tu Habi, Maniam binti Fatimah. Jadi hey Maniam binti Fatimah. Dengar ni. Bukan hey Maniam, bukan. Hey suruh, dengar tuan saya tuan-tuan, dengar. Bukan Maniam, bukan sebut nama tu. Sebut hey suruhan Maniam binti Fatimah. Dengar lah. Hey suruhan Maniam binti Fatimah. Maksudnya hey suruhan tu jin tadi, hantu raya tadi tu, binti Fatimah. Kena seru. Tak seru tak boleh, kena ajak. Hey tu seru Maniam binti Fatimah. Aku ni dia kata Maniam binti Fatimah suruh. Betul tuan-tuan Aku ni Maniam suruh ambil joran atap ni, kena ikut di joran atap ni, kayu tu ni. Mari duduk di kayu ni. Maniam suruh ikut duduk di kayu ni. Jadi tuan-tuan ambil kayu tu, tuan-tuan jalan ikut, bawa kayu tu, tuan-tuan pergi ubah lah, bawa pergi ubah tempat lain, pergi masuk bawa kayu. Kata saya pun kata hey suruhan Maniam binti, contoh lah, hey suruhan Maniam binti Fatimah, mari ikut aku duduk di kayu ni. Dia kata aku ni dah pesanan daripada Maniam Fatimah, panggil hang duduk di kayu rumah dia ni, ikut jaga kayu ni, mari jangan pergi mana-mana. Tuan-tuan bawa kayu tadi, tuan-tuan masuk ke dalam hutan. Bila masuk dalam hutan, tuan-tuan kena cari dulu. Sebelum tu tuan-tuan kena cari kayu ni, pokok terbalik, cabang dua. Dia pokok terbalik tapi cabang dua. Syarat dia. Jadi dia kata dia wakil, mari kita pun cari masuk hutan. Kita tunggu di kayu cabang dua ni, kata ni, tunggu di simpang cabang dia kata tunggu di simpang cabang ni. Dia tak atas kayu, tunggu di simpang cabang ni sampai Maniam Fatimah sampai. Tunggu sampai Maniam Fatimah baru balik. Letak kayu atap tu. Kata dah tunggu bila sampai Maniam Fatimah ni sampai, baru balik ke rumah. Kita letak kayu itu. Tuan-tuan, Maniam tu mati dah, tuan-tuan. Jadi hantu tu tunggu Maniam. Sebab kita bawa pesanan kayu. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita ambil barang orang belah hantu raya tu akan ikut tuan-tuan sampai ke rumah, sampai tuan-tuan kena hantar balik barang tu. Kalau orang ambil kayu tu nasib tak baik lah. Kalau siapa ambil kayu tu nasib tak baik lah. Memang nasib tak baik lah. Tapi kayu sikit lah.
Kata ni kan, tuan-tuan ambil kayu tu, masuk sampai lah jumpa, letak kayu tu. Dia kata, hei, suruhan Maniam, tunggu sampai Maniam pesan. Lagi dia tak sampai, jangan balik ke rumah. Kata dia. Letak itu tuan-tuan kan. Tunggu dia kata. Lepas tu tuan-tuan pula nak balik pula, nak langkah pula. Tuan-tuan tak boleh pusing belakang. Tak boleh pusing. Jangan pusing. Kalau pusing belakang, hantu ikut balik ke rumah. Syarat dia, tuan-tuan kena berundur 3 kali. Berundur sambil tengok kayu, berundur. 1, 2, 3. 3 kali tu kan. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri tu buat satu garisan di tanah. Jangan kata dia, tunggu di kayu tu, jangan pergi mana, jangan lepas garisan ini. Jangan lepas garisan ni. Sebab ni suruhan tuan hang, suruhan Maniam, tunggu. Jangan dakar kat tuan hang. Kalau tidak tak ibakan. Kata begitu, kata macam tu ya. Tuan-tuan pun balik. Tuan-tuan, saya ambil petua ya tuan. Petua ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Rumah tu kan, anak beranak dia pergi tebang pokok apa semua, cuci. Tak ada hantu raya kacau sampai lah. Sampai lah tak ada. Tengok tuan-tuan, senang tak? Senang tak nak ubah hantu raya?